Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iman. Dan saya Wadatul. Kami merupakan moderator podcast Kocek Sekolah untuk episod kali ini. Jadi, kami ada dua tetamu jemputan. Mesti korang nak tahu kan siapa tetamu-tetamu kita? Jadi, yang pertama kita ada Cikgu Arba Ayah dan Cikgu Nabila. Cikgu boleh perkenalkan diri? Okey, cikgu perkenalkan diri dulu. Nama Cikgu Arba'iyah binti Kasim alias Musa. Cikgu telah berkhidmat di Sekolah SMK Seri Nibong ni selama 21 tahun. Dan pengalaman cikgu sebagai guru adalah selama 28 tahun. Okey, Cikgu Nabila? Saya Cikgu Nabila Saudara binti Din. Saya telah berkhidmat selama 10 tahun. Tetapi saya masih baru di sini, masih newborn baby kan. Okey, saya baru 2 tahun di sini. Dan masih barulah, masih banyak lagi ilmu yang kita nak kena belajar. Tak ada apa sangatlah saya nak dibandingkan Cikgu Abang Ayah ni. Otai di sini kan. Taklah, sama je. Okey, jadi sebab Cikgu Arba Ayah berkhidmat lagi lama daripada Cikgu Nabila, saya nak tanyalah, Cikgu Arba Ayah punya pengalaman dalam mengendalikan TV PSS ni dah berapa lama? Okey, untuk pengetahuan semua, SNTV ataupun TV PSS di SMK Seri Nibong ni telah ditubuhkan pada tahun 2021. Dan secara rasminya dilancarkan pada tahun 2023. Lewat sikit. Baru lagi lah kan. Baru lagi. Okey, jadi penubuhannya tu masih baru dan kita pun episod pun masih tak banyak lagi lah. Kata masih bertatih, masih nak belajar lagi. Ya. Cikgu pun kat sini 2024 masuk kat sini. Jadi cikgu pun baru pegang pada tahun 2025. So 2026 tahun ni baru saya pegang untuk TV PSS. So memang banyak benda yang masih baru, serba-serbi nak kena belajar. Kita tak ada macam platform yang sudah orang kata established macam dah. Kita masih baru lagi. Betul. Dari segi peralatan pun kita masih terhad dan masih sebenarnya kekurangan lagi. Kalau macam tu lah. Saya nak tanya Cikgu Nabila, TV PSS tu apa sebenarnya? Okey, TV PSS ni bermaksud TV Pusat Sumber Sekolah. Okey, TV Pusat Sumber Sekolah atau kita lebih ringkaskan TV PSS merupakan satu program inisiatif daripada KPM kepada sekolah-sekolah di Malaysia untuk dilaksanakan kalau boleh secara holistik, tapi bergantung pada sekolah. Macam ada setengah sekolah masih baru lagi dan ada yang belum buat lagi benda ni. Tapi kita sebolehnya kita jalankan supaya kita boleh cungkil bakat-bakat pelajar di sekolah kita yang berbakat dalam dalam media komunikasi. Ada pelajar yang boleh mengacara, boleh buat editing, boleh buat boleh jadi pengarah orang kata kan. Orang boleh menghasilkan video kreatif, sangat banyak. Jadi TV PSS ni merupakan satu benda yang program daripada KPM yang kita perlu jalankan di sekolah untuk pelajar-pelajar kita menyelahkan bakat-bakat yang ada. Macam tu. Lepas tu apa yang maksud dengan SNTV tu sebenarnya? SNTV ni apa, Cikgu Bayah? Okey, SNTV ni adalah singkatan daripada Seri Nibong TV. Okey. Menarik tak nama tu? Menarik. Bukan senang nak dapat idea nama-nama ni. Kita kena perah idea ni. Cikgu-cikgu yang ada dekat sini nak hasilkan satu jenama yang orang boleh kenal, orang boleh ingat dan kata senang. Orang sebut je orang tahu, orang ingat. Satu yang ringkas kan? Ringkas. Macam itulah. Jadi untuk sekolah kita lah kan, untuk SMK Seri Nibong ni, berapa orang guru dan pelajar yang terlibat dekat dalam TV PSS ni? Kalau sebelum ni macam mana ya, Cikgu Bayang? Okey, sebelum ni sama juga macam sekarang, seorang guru sebagai guru TV PSS yang mengendalikan dan ada beberapa kumpulan lah pelajar yang akan bertugas dan kita akan bagi tugasan tu mengikut kelapangan dan giliran supaya tidak membebankan kumpulan-kumpulan pelajar tersebut. Ikutkan setakat ni masih seorang cikgu je yang bertugas sebagai guru TV PSS. Kalau di sekolah lain dia ada satu tim. Tim tu boleh membantu dalam pelbagai aspek lah, untuk rakaman, untuk props, untuk teknikal, buat skrip dan sebagainya. Jadi kita boleh bimbing pelajar secara meluas. Pelajar pun boleh terlibat beramai-ramai kan, kita pun senang nak cari kan bakat. Tapi bila seorang-seorang ni dia macam kata masih belajar dan pelajar pun sama-sama belajar dengan cikgu.
Saling membantulah banyak benda yang kita nak buat kan. Kata dengan memenuhi kehendak zaman sekarang ni semuanya dekat media sosial semua kan. Jadi kita nak bersaing dengan benda tu, kita memang banyak benda nak kena buat lagi. Masih baru lagi dengan kapasiti cikgu seorang, dengan pelajarnya yang kita pilih yang committed, yang ada kelapangan, yang berbakat. Bakat tu susah nak cari sebenarnya lah. Jadi mencabar jugalah nak kata merealisasikan program-program yang kita rancang tu. Nampak sangat bakat tu penting. Betul, bakat sangat penting, tapi orang kata bolehlah kita polish kalau tak ada bakat tu. Cuma mungkinlah tak sehebat orang yang naturally dilahirkan dengan bakat tu. Kan macam Datuk Siti Nurhaliza, dia tak masuk kelas vokal tapi dia penyanyi yang hebat, nombor satu sebab bakat semua jadi. Tapi ada orang dia kena masuk kelas vokal untuk belajar menyanyi, barulah dia boleh jadi penyanyi yang profesional. Macam itulah juga bakat-bakat pelajar kat sekolah ni. Samalah. Oh, okey. Selain tu kan, apa yang pelajar kena ada untuk join TVPSS ni? Kalau TVPSS ni kita kena dari segi bakat ke apa? Dari segi kriteria. Kriteria. Kalau cikgu kena ada duit lah mula-mula kan. Kriteria. Okey, kalau kriteria memang dia kena ada. Kalau cikgu lah, cikgu suka orang yang ada keberanian. Komitmen tu nombor satu lah, disiplin kan. Tapi dia kena ada keberanian. Bila kita sekarang shoot untuk video, orang kata shoot video untuk event ni, shoot video dekat sini, shoot sekarang, interview sekarang. Dia kena ada keberanian tu dan juga bakat tu lah. Tapi kalau tak ada bakat ni, kalau kita suruh pun dia kena take banyak kali. Itu akan orang kata mengganggu sikit lah dari segi masa. Kalau kita nak bentuk, kita perlu masa yang lama dan barulah kita boleh lahirkan satu pelajar yang seberboleh, yang berbakat dalam pengacaraan. Tetapi kalau benda tu on the spot, memang kita perlukan orang yang betul-betul berbakat. Dekat sekolah memang ramai yang berbakat sebab biasanya dekat sekolah kan ada program macam ada yang jadi pengacara majlis kan. Ada yang kita buat pagi-pagi tu dekat Roka kita ada buat juga kan. Sesi kata ucapan pelajar, persembahan pelajar dekat tapak Roka. So benda tu akan mencukir keberanian pelajar tu dan juga bakat pelajar yang kita tak pernah tahu. Jadi dari situ kita tengok okey budak ni boleh buat. So kita terus darjah dia, okey kamu nak tak buat benda ni? Kamu nak tak buat cover untuk event ni? Macam tu lah. Dia punya on the spot tu memang kita tak plan. Siapa-siapa boleh masuk dalam tim TVPSS. As long dia ada kata keberanian, ada bakat, ada komitmen, masuk. Macam tu je lah. Tapi satu yang kita susah nak cari adalah kepakaran dalam bidang editing. Cakap memang pelajar boleh bercakap. Tapi nak edit tu tak ramai yang boleh dan yang boleh tu pula tak ada komitmen. Itu betul. Kadang-kadang kekangan kan duduk asrama kan. Susah jugalah. Kita perlukan gadget kan nak buat kerja kan. Jadi bila duduk asrama ni masa lepas tu terikat dengan jadual. Susah sikit lah. Okey. Lepas tu apa misi dan visi untuk TVPSS SNTV ni? Okey, visi kita adalah untuk mencari bakat-bakat yang terpendam dalam kalangan para pelajar kita, terutama dalam bahagian berkomunikasi. Okey, itu visi kita lah. Di samping tu kita juga visi kita lah mencari bakat-bakat bakat buru dalam kalangan pelajar. Itu mission kita lah, mission utama. Macam tu lah. Okey, kalau macam tu lah hasrat cikgu, apa perancangan cikgu untuk tahun ni? Okey, kalau tahun ni kita dah draft banyak sangat program dan kita dah jalankan banyak juga program. Antaranya kita dah buat akaun untuk TikTok kita, official TikTok SNTV, SMK Sri Nibong. Kita juga ada YouTube tu memang dah ada daripada awal, daripada penubuhan awal kita 2023 cikgu. 2023. Betul, 2023. Lepas tu sebelum tu lagi 2023 tu kita lancar secara rasmi. Sebelum tu kita dah jalan dah. Lepas tu kita ada Bullet in Sniper. Bullet in Sniper ni kita macam berita ringkas dalam masa 1 minit. Kita akan siarkan berita terkini daripada sekolah. Apa yang jadi dekat sekolah ni, apa event terkini. Kita buat cover berita-berita semasa berkaitan dengan sekolah. Kalau hari sukan lah.
masuk dalam slot bullet in sniper. Kenapa sniper tu? Cikgu bayar. Kenapa sniper? Kenapa Sniper. Sniper tu kita punya tagline kan? Macam mana sniper tu? Sniper Macam tu. ni lah kan? Sniper. Macam ni lah. Senang je sniper. Sebab tu dia bullet in sniper. Seolah-olah macam peluru dalam kata apa? Pistol. Sniper lah sniper. Kenapa nak pistol kan? Peluru dalam tu bullet in sniper. Maksudnya berita tu kita shootkan kepada audience. Macam tu lah. Sebab tu lah kita ambil tajuk dia bullet in sniper. Okey, lepas tu kita ada slot juga hebatnya kamu, yakinnya kamu. Itu slot untuk bakat-bakat pelajar lah. Kita shoot video dengan pelajar ataupun persembahan pelajar dan kita akan publish dalam slot yakinnya hebatnya kamu, yakinnya kamu. Lepas tu kita ada juga segmen Nur Jiwa. Nur Jiwa ni segmen kerohanian lah. Isu-isu keagamaan, nasihat, motivasi. Kita akan panggil lah ustazah ke ustaz ke ataupun pelajar-pelajar yang berpengetahuan dalam bidang agama untuk berkongsi pengetahuan mereka kepada audiens. Dan yang terbaru apa dia? Agak-agak yang kita tengah buat sekarang ni, apa dia? Podcast Kocek Sekolah. Podcast Kocek Sekolah. Podcast Kocek Sekolah ni merupakan satu idea yang kata idea yang tertangguh sebelum ni. Cuma tahun ni kita dapat laksanakan, alhamdulillah. InsyaAllah ini merupakan episod pertama. Jadi kita harap audience bagi sokongan lah pada kita. Sebab bukan senang nak buat podcast. Kan dengan kekangan masa, dengan kemudahan, dengan tenaga pelajar, tenaga guru sangat susah. Jadi kalau dapat buat tu sangat-sangat bersyukurlah. Alhamdulillah dapat laksanakan juga walaupun dah masuk bulan 8. Sepatutnya awal tahun tapi sebab kita ada event sukan lah apa semua kan. So dah tertangguh dan kekangan props dan sebagainya. So kita hari ni dapat laksanakan, alhamdulillah lah. Okey, dan kita ada juga channel YouTube kita tu, yang tu dah lama lah. Boleh, itu adalah kata platform yang utama kita. YouTube channel kita SMTV, SMK Seri Nibo. Betul? Saya YouTube Cikgu Abah Ayah yang in charge lah. Saya TikTok macam tu sebab kita kan banyak tugasan, jadi kena pecah-pecah jugalah ceritanya. Kalau TikTok, apa nama TikTok kita? Ni soalan cepu mas. Dah follow ke belum? Tak ada TikTok. Tak ada TikTok. Baik, pelajar kita baik. Tak ada TikTok. Sangat innocent. Okay, TikTok kita SNTV SMK Seri Nibong lah. Dan kita dah berjaya laksanakan di peringkat awal. Itu adalah benda yang pertama sekali kena buat sebelum kita nak publish apa-apa, kena ada platform lah. Jadi platformnya memang kita dah buat mula-mula sekali. Jadi yang lain-lain tu akan follow lah rancangan, slot apa kita nak masuk. Alhamdulillah semua dah terlaksana mengikut perancangan. Cuma nak maintainkan dia tu. Nak maintainkan momentum dia tu, nak sepatutnya rancangan kita kita plan untuk buat by weekly lah kita katakan. Tapi masalah macam yang saya sebut tadi jadi saya rasa mungkin secara monthly je kot kita boleh post video tu. Sebab bila daripada tak ada langsung, baiklah ada. Walaupun sebulan sekali, at least orang kata kita dapat buat benda tu, kita dapat kerahkan tenaga-tenaga pelajar untuk belajar. Macam hari ni lah Iman dengan Wadatul, kita dapat cungkil bakat diorang untuk menjadi moderator dalam podcast hari ni. Saya nak tanya pendapat cikgu. Jadi pada pendapat cikgu, apa sasaran ataupun hala tuju untuk SNTV tahun depan? Apa harapan? Kalau Cikgu Abaya, apa harapan cikgu? Harapan ke sasaran? Sasaran. Harapan termasuklah kot. Kalau bagi cikgu sebagai penyelaras di Pusat Sumber, sebab SNTV ni dia di bawah Pusat Sumber, jadi sasaran kita kena letak satu target lah. Maksudnya kita nak kalau macam video YouTube tu, kalau boleh kita nak tambahkan lagi setiap tahun, biarlah episod kita bertambah. Sebab kita punya episod sekarang pun masih di tahap yang biasa-biasa lagi, tak banyak lagi. Jadi kita harapkan pelajar dapat membantu untuk meningkatkan kita punya episod dalam YouTube. Kata lebih produktif lah untuk tahun depan. Tahun ni depan slow sikit. Mungkin sebab kita masih belajar. Saya pun baru ambil tahun ni sebab masih belajar lagi. Betul, pelajar-pelajar kita pun
saling berganti. Ha. Yang dah cekap tu sat lagi dah habis tingkatan 5, dah habis kan. Jadi kita terpaksa Mencari orang baru. Jadi mengambil masa. Hmm. Jadi harapnya bertambah episod dan juga untuk tapi akaun TikTok kita tahun ni kan. Jadi kita harap akaun TikTok kita dapat bertambah follower kita lagi untuk akan datang. Amin. Jangan lupa follow. Belum sekali kita Betul. buka dulu akaun TikTok. Tapi follow SNTV lah. Jangan follow artis pula. YouTube pun tolong subscribe dan Nanti follow. subscribe. Ya. Okay? Jadi last sekali boleh tak cikgu terangkan berkenaan tentang podcast yang kita tengah buat sekarang ni? Podcast Kocek Sekolah ni dia pasal apa? Okay. Cikgu Nabila. Podcast Kocek Sekolah. Okay. Kenapa kita pilih Kocek Sekolah? Mula sekali. Kerana apa agak-agak? Apa maksud Kocek tu? Poket. Poket. Tapi kocek tu dia lebih klasi. Dia lebih orang kata orang dulu dia sebut kocek. Poket tu kan dia tak sebut poket. Kata daripada bahasa Inggeris kan. Itu kocek. Jadi dia lebih klasik dan dia lebih kata merentas zaman. Kita ada guru yang pelbagai lapisan umur. Kita ada juga pelajar yang generasi terbaru. Generasi apa kamu? Generasi apa? Gen Z ke? Gen Alpha Gen kan Z ke baru. Alpha? Alpha Gen yang Z. baru. Gen Z, Gen Alpha form 1 kan? Format. Dia first batch Gen Alpha lah. Hampa Gen Z lah kan? Kan? Jadi dia merentas masa. Kita punya tajuk tu disebabkan orang kata kepelbagaian lapisan umur yang kita akan masukkan dalam cerita podcast kita. Lepas tu podcast kita ni orang kata masih dalam tempoh percubaan. Kita tengok macam mana progress, macam mana impact dan output daripada orang kata podcast ni lah. Okay. Lepas tu banyak lagi topik-topik yang menarik yang akan menyusul. Macam hari ni kita akan fokus on apa itu TV PSS, apa itu SNTV. Jadi untuk episod seterusnya kita lebih banyak topik-topik yang menarik yang akan menyusul dan kalau nak tahu, nak tengok, follow. Macam tu lah. Okay. Lepas tu berilah galakan pada kami, jangan lupa komen, like, share, macam tu. Benda tu nampak simple, nampak biasa tapi dia sangat bagi impact dalam arus media sosial, media kita kan, media komunikasi ni. Benda tu jadi cepat. Cepat, orang kata kita bukan nak famous tapi kita nak orang nampak apa sekolah buat, apa pelajar kita buat dekat sekolah, apa cikgu buat. Itulah tujuan utama TVPSS. Jadi podcast ni adalah site yang untuk kita bercerita, berkongsi, macam tu lah. Okey. Jadi ni benda yang sedih sikit nak cakap ni. Berakhir. Sedih ke? Nanti kita jumpa lagi kan? Jadi dekat sini berakhirlah podcast Kocek Sekolah untuk episod yang pertama. Terima kasih untuk tetamu. Jadi kita akan bertemu lagi di episod yang akan datang. Bye. Okay, bye. Assalamualaikum. SNTV, dominasi pendigitalan sekolah.